Dalam episod Masak Tak Susah kali ni, Kak Ayan nak kongsikan satu resepi yang tak susah lah, tapi dia sedap betul. Sup ayam seekor. Sup ayam seekor ni bukan sama dengan sup-sup kita yang masak, sebab dia sangat-sangatlah senang dan juga inspirasi daripada sup Lebanese chicken soup. Jadi dia Mediterranean punya flavor. Sup macam ni tak payah tumis, tak payah potong ricik-ricik bawang, tak payah nak tumis darat, tak guna minyak. Jadi dia gunakan ayam seekor dan juga bahan-bahan lain. Jom kita mulakan. Okay, kita gunakan ayam seekor ni bang. Tapi Kak yang belah dua lah sebab senang nak masuk periuk. Periuk tak berapa besar. Bahan-bahan dia tengok sangatlah aroma. Celery, tomato, carrot. Kak yang guna bawang Holland. Potato ni Kak yang bubur satu je sekadar nak pekatkan. Rempah-rempah dia ni aja. Kulit kayu manis, daun bay, cardamom, pelaga. Dia guna biji, lada hitam, lada putih. Sebab dia nak segala-galanya jernih. Ini kalau ini pilihan optional. Apa dia pilihan optional, parsley. Okey. Kak yang didihkan air dulu, betul-betul didih, api kuat ya. Ini adalah satu teknik jugalah, tips kena api kuat baru kita masukkan ayam. Jadi sementara tu kita nak kupas bawang. Okay, kita gunakan 2 biji bawang Holland. Kalau besar 1 cukup. Dan juga sebiji ubi kentang. Ni Kak Ayan masukkan ekstra sebab Kak Ayan rasa nak bagi dia pekat sikit bang. So kita kupas lah dulu. Tapi Kak Ayan kata nak jernih. Dia jernih. Pekat pula ke? Dia kena pekat bang, pekat-pekat ubi kentang. Dia tak adalah ada jernih tu, maknanya tak ada minyak. Begitu. Tapi dia jernih yang dia bukanlah jernih macam Chinese soup tu. Dia jernih-jernih dia nanti macam mana dekat yang nak cakap, kena tengoklah. Bawang bawang ni nak bagi manis-manis bawang. Kena bawang Holland. Dia manis-manis kan bawang Holland ni. Okey, periuk kita ni dah berasak-rasak tu, maknanya dia betul-betul mendidih. Okey, tahap ni kita kena masukkan ayam. Inilah secretnya kalau nak rebus ayam, kena mendidih. Masak nasi ayam pun macam ni ya. Tipsnya. Begitu. So nanti dia akan cantik, isi dia sedap, lembut, sedap. Ayam dah masuk, kalau boleh kan periuk tu biarlah tenggelam. Okey, kita nak masukkan bahan-bahan lain. Di sini bang. Ubi kentang tadi, bawang Holland tadi. Kita potong 2 ke 4, 2 cukup lah. Bawang Holland ni kecil. Okey, ubi kentang ni kita potong 4. Senang sangat dia, sangat-sangat. Bila makan tu fresh. Okey, kita masukkan bang. Ubi kentang, bawang Holland. Okey, kita nak masukkan carrot. Semuanya dipotong besar-besar sebab dia kita rebus lama kan. Ni carrot Kak Ayan ni kecil, so Kak Ayan letak 2 lah. Kalau yang besar tu 1 cukup. Dia rasa-rasa Mediterranean tu, dia memang orang kata masak tu lama macam tu. Tapi masak dia senang. Maknanya kalau guna pressure cooker, senang cerita. Masukkan carrot. Okay, kita masukkan celery, batang saderi pun potong besar-besar. 2 batang cukup dah. Ini bagi flavor. Lagi satu dia balance tau. Dia jangan terlampau-lampau sangat. Okay, masukkan. Last sekali kita masukkan tomato. 1 biji cukup.
nak rasa masam-masam dia daripada tomato. Jadi dia semua fresh. Masuk kan. Tak tumis minyak. Even minyak zaitun pun tak ada. Kita masukkan kulit kayu manis. Dia memang guna banyak sikit kulit kayu manis. Ambil yang besar macam ni lah. Daun bay. Dan juga buah pelaga. Kemudian lada hitam. Biji lah kalau boleh. Sebab dia nak masak slow kan. Dan juga lada putih. Okay. Kita kacau. Okay, kita tunggu sampai dia ayam ni masak. Okay. Lembut betul-betul ayam ni. Kemudian tengoklah apa akan jadi, macam mana sup kita ni. Nak tutup boleh, tak nak tutup pun boleh. Tutup jangan rapat lah kan Kak Yan. Ayam tu Kak Yan dah potong dua, jadi cepatlah sikit dia lembut lah. Macam tu kan. Nanti kita check lah kan. Okey, dah lebih kurang setengah jam kita rebus ayam ni. InsyaAllah dah masak. Kak Yan nak tunjukkan macam mana dah masak. Macam ni. Kalau dia punya ni dah berkepak ni, macam tu juga kalau kita goreng ayam. Kalau dah terpeling macam ni, maknanya dah masak lah. Jadi, bila macam ni, kita perlahankan api. Kemudian, kita tengok dulu dalam sup ni kalau rasa nak keluarkan minyak-minyak dia macam ni kan. Tapi ini macam tak ada. Okey, tak payah. Okey, kita tutup api dulu. Kita ambil ayam ni. Sedap tau bau dia kan bang. Dia bau dia menyegarkan hidung. Very fresh. Kita ambil ayam ni, kita masukkan dalam air ais. Masukkan air. Sebab nak bagi dia lagi sedap, lagi lembut dan juga memang kita nak sejukkan. Okey. Okey, kita masukkan. Begitu. Okey, sementara kita nak tunggu ayam tu sejuk sebab kita nak carik-carik kan. Tapi kan dalam sup ni dah rasa tulang semua tu. Jadi stok ayam tu tak payah guna. Memang dah ada. Jadi bahan-bahan yang ni kalau rasa macam nak, biar je lah macam ni. Tapi kalau ikutkan dia dikisar. Dikisar ataupun kita masuk apa tu, blender tu. Jadi dia macam jadi krim lah. Jadi dia tak adalah clear sup. Dia clean. Cuma clear dia adalah dia tak ada minyak-minyak bang. Jadi Kak Yan nak blend, nak tengok macam mana rupa dia. Alright. Okay, kita masukkan dalam blender ke pengisar ke ataupun hand blender tu ke apa-apa ke. Ni semua-semua ni Jadi kan segala rasa-rasa. Chefwan pun suka buat style macam ni. Lepas direbus, dikisar sebab dia kata nak bagi pekat. So pekat semua dia jadi. Kita tak ada nak bancuh-bancuh tepung ke apa. Kita hanya kisar bahan-bahan ni. Okay, masukkan bahan-bahan dia. Kemudian kita bola air sikit bang. Sebab nak bagi dia berjalan. Banyak tu kan. Dia pun ni sup. Bukan nak tumis pun. Okay, kita nak pisah. Okay, dah jadi macam sup. Sup sayur pun ada juga. Style Lebanese ni. Tengok cantik tak? Color dia cantik. Tak terlampau kuat. Segala color pastel je. So dia bukan clear soup lah. Bukan clear lah. Tapi clear dia macam tak adalah bertumis-tumis, berminyak-minyak macam tu bang. Minyak pun daripada ayam, stok ayam. So kita nak masukkan panas ni. Tengok cantik kan? Dan lepas dia ni kita boleh perlahan je api bagi dia. Lagi masak lama lagi sedap sup. Perlahan je kita renyahkan. Okay, sementara tu kita nak ambil isi ayam. Makan dia senang betul. Apa orang kata? Tak payah ada tulang, memang makan heruk sekali dengan isi ayam. Tengoklah ayam ikut teknik Kak Yan rebus. Dia tak kering, dia juicy. Semua benda-benda ni main peranan nak sedapkan kita punya sup. Kita dah cari-carikan ayam ni. Ayam ni sedap tau bang. Dia tak dry. Okay, so dah cari-cari macam ni, kita masukkan ke dalam periuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita renyahkan tadi tu. Dia lain pada yang lain sebab masak tak susah. Kacau. Okay, satu lagi Kak nak cerita. Katakan nak lagi senang, ada orang dia masukkan suun sikit. Ataupun kalau kat Lebanese style, dia makan dengan, ada juga yang bubur pasta. Alright. Tu dia makan sekali macam tu. Jadi kan
Satu periuk ni boleh makan untuk 1 mil lah. Alright. Okay, kita perasakan dengan garam. Tak masuk garam apa lagi. Okay. Kita rasa macam mana. Cantik kan bang? Cantik, menarik sangat-sangat. Nampak. Orang kata lain pada yang lain lah. Okay, masukkan. Ada garam pula kat sikit kat sini. Okay, Kak nak rasa dulu macam mana ke, fresh macam mana kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sedap bang. Sedap Kak Yan. Sedap kan bang? Suami Kak Yan mesti suka sebab dia, suami Kak Yan suka, rumah ni pun sukalah sup tomato. Jadi dia ada rasa tomato tapi taklah ketara sangat sebab kita guna sebiji aja. Kak Yan rasa macam nak makan lagi lah, sedapnya. Dia makan dengan nasi boleh ke Kak Yan? Boleh. Masuk nasi. Ikutlah selera kita. Makan macam tu pun boleh. Nak diet kan, makan ni kan kenyang. Ya Allah, sedapnya. Dia sedapnya bila datang rasa fresh dalam mulut. Tengok, cantik. Dah masak dah rasa okey, kita tutup api. Kita hidangkan. Okay, masukkan dalam mangkuk. Simple aja. Tak payah nak tabur-tabur. Tapi kalau dia rasa nak tabur daun ketumbar boleh. Tapi sebenarnya dia guna daun parsley. Tapi Kak Yan tak suka daun parsley. Tapi parsley yang kering tu Kak Yan suka. Jadi Kak Yan nak cuba bubur sebab dia ada herbs Mediterranean. Alright. Sedapnya. Makan setahu hujan ni. Ya Allah. Okay, dah siap dah. Sikit lagi. Ayam. Tu dia. As a finishing touch, Kita boleh taburkan sedikit parsley. Wow. Cuba tau. Kak Yan nak makan lah ni. Hai nak makan tadi tak puas. Nak makan macam ni. Oh, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap betul. Makan ni hari-hari muka jadi glowing. Ya. Okey, inilah dia satu lagi resepi dalam masak tak susah. Sup ayam seekor. Senang betul, rasa dia lain. Lain betul dengan kita punya sup. Tak payah tumis, tak payah potong-potong bawang. Semuanya masuk tapi hasil dia sangat puas hati. Okay, boleh cuba masak sup ni bulan pula. Musim hujan ni lagi dah sedap makan kan. Boleh kreatifkan makan dengan nasi, noodles, makan dengan pasta. Semua boleh. Janji sup dia memang sedap. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan video masak yang menarik. Terima kasih dan bye!